Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, hari Ahad, 7 hari bulan Disember 2025, jam 5.45 petang. Saya secara khusus merujuk kepada laporan Malaysia Kini hari ini bertajuk Rafizi, ada pemimpin PKR lawan Kem Izzah di siasat SPRM. Itu tajuknya. Dan di dalam laporan berkenaan, ada rujukan dibuat kepada pendedahan Rafizi dalam suatu audio siar ataupun podcast yang dilakukan pada hari semalam, di mana Rafizi telah dengan ringkas menurut laporan tersebut memaklumkan kepada para pendengar bahawa semasa pemilihan parti bulan Mei 2025 yang lalu, pihak-pihak yang bertentangan dengan Kem Nurul Izzah telah kononnya dikenakan dengan tindakan oleh SPRM. Keduanya, beliau juga mengatakan salah satu kes yang dibawa kepada beliau oleh seorang ketua cabang PKR berkaitan bagaimana rumah beliau dikepung oleh SPRM dan dia tidak berada di dalam rumah tersebut. Rafizi mengatakan dia telah menelefon Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkaitan perkara tersebut. Dan menurutnya, kononnya dalam perbualan telefon tersebut, Anwar mengatakan bahawa ketua cabang tersebut kononnya mempunyai kes. Dan apabila ditanya lagi, maka menurut Rafizi, Anwar mengatakan bahawa ianya adalah berkaitan dengan pembelian rumah secara wang tunai. Dan kemudian Rafizi menambah, beliau telah mengatakan kepada Anwar kalau ia pun panggillah dia untuk siasatan, dia bukan jenis nak melarikan diri. Dan Anwar menjawab, okeylah. Now, daripada sini yang pertamanya, apa yang Rafizi ingin gambarkan kepada para pendengar dan rakyat Malaysia secara am adalah Anwar Ibrahim ada keakraban dengan SPRM. Anwar Ibrahim juga melalui keakraban tersebut menggunakan bantuan SPRM berhubung dengan urusan dalaman parti PKR semasa pertandingan atau pemilihan PKR bulan Mei 2025 yang lalu. Persoalannya, pertama sekali, kalaulah perkara itu benar, sememangnya terdapat asas untuk menyiasat Anwar Ibrahim berkaitan dengan salah guna kuasa di bawah Akta SPRM Seksyen 23. Tetapi siapakah yang wajar membuat aduan kepada SPRM? Soalan sama ada SPRM akan bantu menyiasat atau tidak, itu soal kedua. Institut atau agensi yang diberi kuasa menyiasat perkara salah guna kuasa adalah SPRM. Justru sesiapa yang wajar membuat laporan, nak tak nak, buat laporan dulu. Sama ada SPRM akan siasat atau tidak, itu soal kedua, soal lanjutan nanti. So, siapakah yang wajar buat aduan berkaitan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim jika betul semasa tempoh pemilihan PKR Mei 2025 itu? Pertama sekali adalah ketua cabang berkenaan yang mengatakan rumahnya telah dikepung oleh SPRM semasa dia tiada di rumah dan yang telah kononnya menghubungi Rafizi Ramli. Itu adalah orang yang pertama yang wajar membuat aduan. Orang yang kedua dan yang lebih penting berkaitan dakwaan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim adalah Rafizi Ramli sendiri. Kerana beliau yang mengatakan dan menghuraikan kandungan perbualan telefon dengan Anwar Ibrahim pada masa itu. Justru ketiganya tidak ada gunanya
dari sudut kedaulatan undang-undang mahupun maruah politik yang matang untuk seseorang mengadu sekarang ini pada bulan 11, 12 in fact, 6 atau 7 hari bulan 12 tentang salah laku yang berlaku pada bulan Mei 2025. Kalau kita nak lawan perkara yang salah, kita wajar bangkitkan pada masa kejadian. Walaupun pada masa itu kita memegang jawatan menteri dalam kabinet. Apatah lagi sebagai menteri dalam kabinet, kita sepatutnya membangkitkan benda yang salah pada masa itu. Justru persoalan kepada Rafizi Ramli adalah kenapakah beliau tidak membuat aduan kepada SPRM pada persekitaran bulan Mei 2025 atau sekurang-kurangnya selepas dia meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi pada persekitaran hujung bulan Jun 2025. Kenapa tidak? Kenapa kita takut membuat perkara yang betul? Bagaimanakah rakyat hendak menerima prinsip politik anda sekiranya anda tidak mengambil langkah yang betul pada masa yang perlu? Rakyat, yang kelimanya, rakyat tidak boleh menerima sifat politik seperti ini, iaitu apabila kita mempunyai jawatan, kita berdiam diri. Ini pun adalah isu kedua yang besar yang Rafizi cuba bangkitkan selepas dia meletak jawatan sebagai menteri. Isu pertama beliau telah ceritakan pada sekitar awal bulan 7 pada masa masalah kemelut isu kehakiman yang telah kita bincangkan yang membawa kepada Walk for Justice dan kegagalan kerajaan memasukkan Ahmad Tehriruddin di kalangan 4 jawatan teratas mahkamah atau kehakiman pada masa itu. Rafizi pun bangkitkan kononnya isu tentang pelantikan Hakim Besar Malaya sepatutnya diisi antara bulan Februari dan bulan November 2024 pada masa itu. Persoalannya, adakah isu tersebut dan isu ini dibangkitkan oleh Rafizi Ramli di dalam mesyuarat-mesyuarat kabinet setiap hari Rabu? Ada atau tidak? Rakyat cuma nak tahu perkara itu. Ada atau tidak, Rafizi Ramli bangkitkan di hadapan kesemua ahli kabinet, kata pertamanya isu berkaitan pelantikan hakim mahupun penyambungan kontrak Azam Baki, dan yang ini keakraban dengan SPRM berhubung dengan isu pemilihan parti. Ada tak Rafizi Ramli bangkitkan? Rakyat bukan hendak minta lihat minit mesyuarat kabinet itu di bawah OSA. Cuma satu kenyataan daripada Rafizi Ramli. Adakah perkara itu dibangkitkan oleh beliau dalam mesyuarat kabinet? Jika tidak, maka Rafizi tidak mempunyai hak sekarang ini untuk bercakap apa yang kononnya berlaku pada masa beliau berada dalam kabinet. Sama ada berkaitan dengan isu penyambungan kontrak Azam Baki. Kedua, berkaitan dengan isu kekosongan pelantikan Hakim Besar antara Februari hingga November 2024 dan isu Tehriruddin yang berbangkit pada masa itu. Dan yang ini yang dilebarkan melalui laporan Malaysia Kini, iaitu berkaitan dengan dakwaan keakraban Anwar Ibrahim dengan SPRM yang kononnya dipergunakan berlanggaran dengan peruntukan penyalahgunaan kuasa untuk campuri urusan pemilihan parti berhubung dengan kedudukan Nurul Izzah pada masa itu. Sebab itu yang keenamnya, saya sering kali mengatakan maruah politik negara telah sampai ke tahap yang paling hina, kerana apabila perkara itu boleh dibangkitkan oleh tokoh-tokoh tertentu, mereka berdiam diri. Cuma terdapat setakat ini seorang yang berani dan lantang menyampaikan isu-isu penting menurut kedaulatan undang-undang, sama ada di dalam Dewan Rakyat kerana beliau tidak memegang jawatan di dalam kabinet maupun di luar kepada media, iaitu Hassan Karim Pasir Gudang.
kita perlukan sekurang-kurangnya 10 atau 15 wakil rakyat seperti Hassan Karim supaya walaupun dia berada dalam kerajaan yang sama, yakni parti beliau adalah kerajaan, beliau tidak segan silu. Beliau berani kerana benar menampilkan isu yang wajib dibangkitkan sebagai wakil rakyat. Begitu juga menteri, kabinet, walaupun dilantik oleh Anwar Ibrahim, sepatutnya berani bangkitkan pada masa itu. Jikapun ia akan mengakibatkan kehilangan jawatan. Kerana apa? Sebab bukankah sekarang ini Rafizi Ramli yang sendiri meletakkan jawatan di hujung bulan Jun 2025 yang baru ni? Apa bezanya? Apa bezanya duduk diam-diam pada masa dalam kerajaan, bila dah keluar sekarang nak bercakap? Walau apapun, secara rumusan, kalau betul apa yang Rafizi cakap, masih belum terlewat untuk Rafizi Ramli dan ketua cabang berkenaan membuat laporan SPRM, juga laporan polis dan bawa ke tengah melalui tuntutan supaya satu Suruhanjaya siasatan khas, maaf, tak perlu pun Suruhanjaya, satu pasukan siasatan khas ditubuhkan oleh Jabatan Peguam Negara di bawah Ahmad Dusuki Mokhtar sebagai Peguam Negara untuk membuka kertas siasatan yang betul, di mana pasukan itu melibatkan wakil siasatan daripada polis, wakil siasatan daripada SPRM dan seorang timbalan pendakwa raya yang berpengalaman untuk mengemudi dan membantu penyelenggaraan siasatan berkaitan aduan salah guna kuasa oleh Anwar Ibrahim dan campur tangan salah dengan SPRM, yakni Azam Baki. Pada masa yang sama, jawatan kuasa atau pasukan siasatan khas ini juga perlu menyiasat dakwaan berkaitan penglibatan Azam Baki dan juga Anwar Ibrahim yang dipaparkan melalui rakaman video 25 November 2025 di antara Albert T yang kini menghadapi pertuduhan di mahkamah berserta dengan seorang perempuan yang bernama Sofia Rini Buyung yang akan dijadikan saksi dalam kes tersebut. Kerana terdapat rakaman yang mendakwa bahawa isu urusan dengan pemimpin-pemimpin Sabah berkaitan rasuah Sabah itu adalah kononnya di atas cadangan Syamsul Iskandar, yang kononnya dikatakan oleh Sofia Rini Buyung adalah dalam pengetahuan penuh Anwar Ibrahim dan Azam Baki pernah berjumpa dan berbincang bersama dengan Syamsul Iskandar berkaitan layanan terhadap Albert T dalam siasatan dan pendakwaan yang dibawa terhadap Albert T di Kota Kinabalu terdahulu. Rafizi Ramli, anda wajib membuat laporan polis dan SPRM dan menuntut siasatan bebas. Ketua cabang berkenaan pun wajar dinasihati oleh anda untuk membuat laporan polis dan SPRM. Barulah rakyat boleh menghormati dan menerima dakwaan awak berkaitan dengan isu ini yang didedahkan oleh awak cuma 6-7 bulan selepas perkara itu berlaku dan selepas awak keluar dari kabinet Anwar Ibrahim. Sekian.